تعلم وتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, ini kita sambung balik bacaan kitab Safinatun Najah. Masih lagi dalam pembicaraan rukun iman. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul. Itu kita dah baca dah. Ya? Beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Kenapa dinamakan hari akhirat? Kerana hari itu ialah hari akhir. Tidak ada hari lagi selepasnya. Ha? Disebut di sini, kenapa dinamakan hari akhirat? Summiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Dinamakan hari akhirat tu sebab tidak ada lagi malam dan siang selepasnya. Ada siang je. Siang tu ada lah. Hari ni kita nak kira ada hari sebab dia ada siang dengan malam. Tapi masa hari kiamat ni dia ada siang. Siang, malam tak ada. Jadi tak ada hari lah. Itu kira hari terakhir. Sebenarnya makan hari akhirat. Sebab tu dia kata tidak ada wala yuqalu yawm bila taqyid illa lima yaqibuhul lail. Tidak dinamakan hari kecuali selepasnya ada malam. Jadi hari terakhir tu yang malam matahari nak naik daripada barat tu, itu hari terakhir. Lepas tu disebut lepas pada tu siang sampai tidak ada penghujung. Okey. Ada yang sebut hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat? Qiyam sebab summiya wa huwa yaumul qiyamah summiya bidzalika liqiyamil mauta fihi min quburihim. Sebab pada hari itu orang-orang mati akan bangun daripada kuburnya. Liqiyamil mauta, orang mati bangun daripada kubur. Disebut hari kiamat. Faham? Hari kiamat tetap akan berlaku. Apa maksud beriman dengan hari kiamat ataupun hari akhirat? Kita beriman bahawa hari kiamat tu ada. Faham? Kejut yang tidur. Yang tidur. Faham? Kiamat tu mesti ada. Pasti ada. Setiap yang bermula pasti akan akhir. Setiap benda yang bermula pasti akan berakhir. Sama ada kita berakhir dengan kematian kita, itu pun sebagian ulama mengatakan mati itu adalah kiamat sughra, kiamat yang kecil bagi orang tu. Kalau orang tu dah mati, dia dah masuk hari kiamat bagi dia. Sebab ada pendapat yang mengatakan alam kubur itu daripada hari akhirat. Sebab dia dah berubah alam. Dia dah berubah, bukan berubah tempat, dia berubah alam. Ada faham di sini. Kita ada fasa sebelum lahir. Sebelum lahir ni, sebelum ada alam roh dulu. Lepas tu kita ada fasa dalam perut mak, dalam perut ibu. Alam rahim dia panggil. Lepas tu baru kita hidup di alam dunia. Alam rahim tu pun, alam rahim ni dalam perut mak kan. Rahim ni bukan nama orang. Dia rahimil mar'ah. Ejaan dia rahamim, bukan rahayamim. Itu dia lain. Rahim maksudnya apa? Perut, kawasan tempat untuk mengandungkan baby, bayi, janin dia panggil. Itu alam lain. Sebab kalau alam dunia kita makan, tapi di situ kita tak makan, tak minum. Dia adalah kehidupan yang sesuai dengan dia. Di situ ditiupkan roh, di situ ditetapkan berapa bulan, lepas tu ditulis bila ajal dia, bila nasib dia semua ke dunia nanti. Dilahirkan baru masuk alam dunia. Di alam dunia ni dipanggil tempat kita beramal. Akhirat sebagai tempat pembalasan. Dia hari untuk beramal di dunia, hari untuk pembalasan di akhirat. Bila berubah masuk ke alam kubur,
Alam kubur tu alam lain. Bukan alam di dalam tanah. Dia alam lain. Sebab tu, mayat tu dia akan bangun balik. Disebut dalam hadis katanya, apa, bila orang dah pergi, dah balik, mayat akan bangun, duduk, akan sapu tanah-tanah semua. Lepas tu datang malaikat tanya, boleh jawab? Alhamdulillah. Tak boleh jawab, na'udzubillah. Kan? Soalan yang ditanya semua kita tahu. Orang baca talqin kat atas, dia pun dengar orang baca talqin. Akan datang kepada kamu dua malaikat. Lepas tu apa? Akan datang kepada kamu dua malaikat. Janganlah kamu takut dan gentar kerana mereka pun makhluk yang sama seperti kamu. Lepas tu dia tanya soalan. Panggil Imran jap. Lepas tu dia apa, akan ditanya soalan. Soalan-soalan akan ditanya tu, semua kita dah tahu soalan tu. Tak punya lah. Soalan-soalan akan ditanya semua kita tahu. Tapi kenapa ada orang tak boleh jawab soalan? Sebab yang akan menjawab bukan dia. Yang akan menjawab tu amalan dia. Masa tu roh akan dimasukkan balik. Roh akan dimasukkan balik kepada orang tu. Ada yang kata roh yang diseksa, ada yang kata badan tu masukkan roh akan di dijawab, dipukul, kan. Jadi orang tu ada yang kubur akan himpit dia. Dia panggil azab kubur. Azab kubur ni semua orang akan lalu. Kubur akan himpit dia sampai kan bertemu dia punya tulang rusuk macam ni sebut. Bertemu tulang rusuk kiri dan kanan akan bertemu. Lepas tu kalau orang tu orang yang baik, kubur tu akan lapang selapang-lapangnya, seluas mata memandang. Tahu seluas mata memandang? Seluas mata memandang, anda jangan duduk dalam surau ni, anda kena nampak dinding tu ya. Seluas mata memandang, anda duduk tepi laut, anda tengok hujung sampai mana? Luas. Tengok ke langit, hujung sampai mana? Tak ada, memang tak nampak hujung. Itu seluas mata, sejauh mata memandang. Luas kubur dia. Sebab tu kata alam lain. Kalau kita kata alam kubur tu alam dalam tanah, kalau luas kubur dia tu seluas mata memandang, dia nampak lah orang sebelah. Orang sebelah kena seksa, kacau lah dengan dia, kan? Dia tu alam lain. Kalau anda korek balik pun, kalau dia tu dalam nikmat, dia tu kubur dia luas mata memandang, jadi taman daripada taman syurga, anda korek kubur, anda akan nampak dia duduk dalam keranda tu je. Dia duduk dalam bungkusan kain kapan tu sama je. Dia tak bergerak pun. Faham tak? Dia alam lain, bukan alam kita nampak. Mungkin masa kita korek balik tu, kalau lah kita korek balik, dia tengah diseksa, kita tak nampak. Mungkin ada orang yang nampak, Allah Ta'ala buka hijab dia, Allah tak. Tamam. Jadi apa yang berlaku dalam kubur tu di alam lain, bukan alam dunia, bukan alam kita nampak. Jadi sebahagian ulama mengatakan alam kubur itu dikira sebagai akhirat bagi dia. Tapi sebahagian ulama mengatakan alam kubur itu fasil bainad dunya wal akhirah. Fasil maksudnya pemisah, perenggan antara dunia dengan akhirat. Akhirat tu nanti bila kiamat, dunia sekarang, kubur tu tengah-tengah sebagai pemisah antara dua alam. Alam kubur tu alam barzakh. Tamam. Okey. Tidur belakang ni. Allahu akbar. Dinamakan kiamat sebab pada hari itu akan bangun mayat-mayat daripada kubur. Okey. Jadi alam akhirat ni sampai bila? Ada yang kata alam akhirat ini bermula dengan matinya orang tu. Ada yang kata bermula alam akhirat ni selepas tiupan sangkakala yang kedua. Jadi alam dunia, alam kubur, alam dihidupkan balik, mayat bangun daripada kubur tu.
itu barulah bermula alam akhirat. Ada banyak khilaf. Ada yang kata selepas mati dah mula start alam akhirat. Ada yang kata selepas bangun daripada kubur, masa nak jadi padang mahsyar nanti. Akan ditiup sangkakala yang pertama, hancur bumi. Maksudnya masa tu semua orang mati. Kiamat baru berlaku masa tu. Ni apa? Tiupan sangkakala tu dua kali. Kali yang pertama untuk mati semua, hancur semua. Binatang, apa saja yang hidup semua mati. Termasuk malaikat, termasuk iblis, syaitan, semua jin, semua mati. Termasuk malaikat Jibril, Israel pun akan mati. Semua akan rasa mati sekali. Lepas tu tak ada siapa pun yang hidup atas muka bumi ni, atas dunia ni, bukan atas, maksudnya di alam hidupan ni, tak ada siapa pun yang hidup kecuali Allah sahaja. Allah sahaja yang ada. Lepas tu Allah akan hidupkan balik malaikat Israfil. Tiup sangkakala yang kedua, barulah semua hidup balik. Masa tu baru bangun mayat-mayat dari kubur. Masa itulah ada yang kata bermula alam kiamat pada masa itu. Ada yang kata, Imam Zamakhsyari mengatakan awwaluhu min waqtil hasyr. Bermula alam kiamat tu ketika di padang mahsyar, tu berkumpul semua kat padang mahsyar tu, itu mula alam kiamat. Ada banyak pendapat lah. Jadi sampailah tidak ada pengakhiran baginya. Ada yang kata alam kiamat itu sampailah bermasuknya syurga dan neraka itu. Jadi banyak khilaf. Berapa lama di padang mahsyar? Di padang mahsyar tu berapa lama? Dia kata sini miqdar padang mahsyar binisbah ilal kuffar, kepada orang kafir dia akan rasa duduk padang mahsyar tu selama 50,000 tahun. Binisbah ilal kuffar khamsuna alfasanah li syiddatin ahwalihim. Sebab teruknya keadaan masa tu, mereka rasa duduk selama 50,000 tahun. Matahari dekat dengan kepala sejengkal. Orang akan semua berpeluh. Sebutlah hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin sebut. Orang akan berpeluh sehingga dia tenggelam dalam peluh sendiri. Ada orang yang peluh ni ikut amalan. Kalau orang yang jahat sikit, peluh dia naik sampai ke buku lali. Berpeluh sampai, bukan meleleh sampai buku lali. Naik peluh dia tu macam banjir, tahu banjir. Ya, sampai buku lali, tenggelam buku lali. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai ke hidung. Dia tercungap-cungap kelemasan dalam peluh sendiri. Ada yang berenang dalam peluh sendiri. Itu disebutlah hadis Nabi. Kitab Riyadhus Shalihin. Tengok dalam bab Al-Khawf, kata silap. Cerita tentang dahsyatnya hari kiamat itu berdasarkan amalan masing-masing. Sedangkan orang sebelah dia relax, tak ada apa. Setiap orang ikut masing-masing. Masa tu dibangunkan daripada kubur tanpa berpakaian, tanpa berselipar. Semua orang bertelanjang. Sampai Sayyidina Aisyah tanya, tak malu ke? Kata tak ada siapa pun nak tengok. Sebab semua dah risau tentang keadaan diri sendiri. Tak ada siapa nak tengok orang lain. Semuanya takut. Orang kafir akan merasa duduk di situ, dia rasa macam duduk 50,000 tahun. Wahwa akhafu min salatin maktubah fid dunya binisbah ilal mu'minin salih. Hari kiamat atau hari pada mahsyar tu, bagi orang yang beriman, dia rasa macam tempoh solat. Daripada mula solat, habis solat. Habis dah kiamat. Habis dah mahsyar. Dia rasa macam tu. Dia rasa sekejap. Dan orang yang beriman yang buat maksiat, dia tengah-tengah. Dia pertengahan. Antara 50,000 tahun dengan waktu solat tu. Dia punya pada rasa dia panjangnya hari padang mahsyar tu. Okey. Sini yang terakhir sebelum ana tutup kuliah, disebut di sini tentang turutan peristiwa hari kiamat. Turutan peristiwa hari kiamat. Daripada bangun kubur sampailah masuk syurga neraka. Ini ikut yang ditulis dalam kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah. Dia ada satu kitab Syarah Safinah ni, nama dia Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah. Yang pertama sekali dia kata, yang pertama dibangkitkan. Bangkitkan masa tiup sangkakala tu, bangun daripada kubur masing-masing. Ni secara umum lah. Anda jangan tanya, ustaz kalau yang tak ada kubur macam mana? Ustaz kalau mayat orang
agama tertentu yang dibakar jadi abu, macam mana? Kan? Ni secara umumnya dibangkitkan kubur. Kalau tak ada kubur, dia akan jadi balik lah. Yang penting dia akan dibangunkan balik jadi orang tu. Yang pertama dibangkitkan, yang kedua berkumpul di padang mahsyar. Dia akan semua ni akan dibawa satu tempat di padang mahsyar. Kumpul situ. Ya. Mahsyar maksudnya tempat berkumpul tu, yang tidur tu kejut. Ha? Hantu bangun kubur lah ni. Kenapa sekarang mula lambat? Subuh 5.50. Okey. Berkumpul di padang mahsyar yang kedua. Yang ketiga menghadap Allah Ta'ala. Semua akan menghadap Allah Ta'ala. Yang keempat, amal perbuatan dilihatkan. Setiap orang akan melihat amalan masing-masing. Diperlihatkan kepada dia. Tak dapat lagi buku. Ni yang keempat, diperlihatkan. Tamam. Yang kelima, terbang dan dibahagikan catatan amal. Apa maksud terbang? Buku catatan amal tu akan terbang mai kat kita. Seorang yang baik akan dapat ambil daripada tangan kanan. Orang yang tak elok, buku tu akan mai daripada kiri dan diambil dengan tangan kiri. Ataupun daripada belakang. Tangan dia akan ditarik ke belakang, ambil daripada belakang. Itu buku yang tak elok. Ya. Kalau buku catatan amalan yang baik, diambil dengan tangan kanan. Ya. Ada kan dalam ayat Quran tentang kita ambil buku tu. Ya. Sama ada sebelah kiri ataupun belakang. Wara Allah li. Ya. Kitab-kitab tu akan datang kepada kita. Itu yang kelima. Yang keenam, bila dibahagi-bahagi tu, yang keenam baru ambil pengambilan catatan amal. Tadi terbang dan dibahagikan catatan amal, dibahagikan. Lepas tu yang keenam diambil catatan amal. Yang ketujuh, hisab. Yang ketujuh barulah bermula hisab. Dia tak tulis lah. Tak bawa pen. Ha? Yang ketujuh, hisab. Yang ke-8, mizan. Mizan ni timbangan amal. Ketujuh tadi hisab ni. Hisab ni dia, hisab satu-satu lah. Dia akan cek amalan orang ni buat apa, kenapa buat. Ya, dalam hadis kan sebut, tidak ada satu apa pun yang kita buat di dunia ni kecuali akan ditanya. Kenapa apa? Tentang masa kita, di mana kita habiskan, tentang badan kita, apa yang kita buat dengan badan kita. Semua benda yang kita ada dia akan ditanya. Ada 4 soalan yang akan ditanya dalam hadis sebut 4 soalan. Lepas tu dia hisab ni, dia hisab tu kemungkinan dia cek tu. Dia bukan sekadar tanya je, hantar buat apa. Dia kan tanya kenapa buat. Okey, buat dosa ni sekarang. Okey, last kali dah bertaubat. Okey, hilang. Padam lah. Dah bertaubat. Kalau tak bertaubat ada lah. Lepas tu dah siap. Timbang semua, bukan tak timbang lagi. Dia hisab dulu, dia tanya semua. Lepas tu timbang. Barulah yang ke-8, mizan, timbang. Timbang amal ni dia ada timbang baik, timbang jahat. Dia panggil macam dacing tu. Kan dia panggil mizan ni. Besar dia sebut dalam ta'rif mizan. Dia punya satu kafah dia tu, satu tempat timbang, ada 2 tempat timbang. Timbang baik, timbang jahat. Satu tempat ni besar dia, satu kafah ni, satu tempat timbang ni besar dia antara timur dan barat. Tapi akan terkesan walaupun mithqalu dzarratin minal amal. Walaupun sebesar biji zarah sekalipun amalan baik atau jahat, dia akan terkesan. Apa maksud terkesan? Dia akan bergerak. Timbang tu, kalau anda pernah tengok timbangan yang orang timbang 2 tu kan? Dia tengok timbangan tu. Kalau timbangan yang jenis sekilo, anda letak debu ataupun kecil benda, tak akan bergerak. Tapi ada timbangan yang untuk benda yang kecil. Anda pergi kedai emas, kan? Anda nak beli rantai ke cincin ke, dia kan main gram-gram. Orang tak main kilo emas. Mana ada orang beli rantai 1 kilo, kan? Dia ringan je, 5 gram, 10 gram. Jadi timbangannya kecil. Timbangan kecil, sensitif dengan benda kecil. Letak sikit 1 gram, 2 gram. Tapi benda kecil, dia tak akan besar macam tu. Timbangan dia, timbangan yang lebih besar, dia tak akan terkesan dengan benda kecil. Tapi mizan ni, dia punya besar antara timur dengan barat,
Satu kafah. Letak satu benda kecil je daripada amal. Amal yang kecil. Sebab tu dia kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْ شَرٍّ يَرَهُ. Lepas tu, min khairin yarah kan. Sama ada amalan jahat ataupun amalan baik, kecil. Sebesar zarah. Mithqal dzarratin. Akan dilihat. Akan ada kesan dia atas timbangan. Dan paling berat kalimah la ilaha illallah. Ada orang yang ada kalimah la ilaha illallah tu, dia akan ada satu kad. Dia sebutlah hadis juga. Ada satu kad. Kalau orang tu ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia, dia akan dapat satu kad. Kad tu lebih berat daripada benda lain. Amalan yang banyak yang jahat, dia letak la ilaha illallah tu, berat lagi. Disebut. Kalau dikumpulkan iman semua orang beriman ni, dikumpul satu bekas, nak timbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar seorang, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Kumpul iman kita semua ni yang hidup dari dulu sampai sekarang ni, dengan iman Sayyidina Abu Bakar, berat lagi iman dia. Itu mizan. Masa timbang tu, tengok-tengok timbangan kita yang baik banyak, timbangan kita yang jahat sikit. Masa itulah lepas tu ada sirat. Yang ke-8 mizan, yang ke-9 terakhir sirat. Sirat ni titian sirat. Kan? Titian sirat. Okey, titian sirat ni, sebelum kita masuk titian sirat tu, kita patah balik ke mizan, timbangan amal. Orang yang timbangan amal dia banyak ni, pahala dia banyak, dosa dia sikit, agak-agak dia lalu sirat lepas tak? Dia lalu sirat ni lepas ke tak ke syurga? Sirat ni gambaran dia macam titi, jambatan. Titi tu disebut dalam ta'rif dia, lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Macam mana nak lalu rambut? Kalau orang beriman akan terbuka besar. Kalau orang yang tak beriman, kecil. Dia pijak pun tak lepas. Sebab dia punya gambaran dia, titi melintasi satu lubang bawah ni neraka. Titi hujung sana syurga. Titi ni masuk Islam. Lalu cepatnya kita lalu tu ikut amalan. Ada orang yang cepat dia lalu tu, dia lalu seperti kilat yang menyambar sampai. Kilat yang menyambar sekejap sampai masuk syurga. Ada orang lari, ada orang yang merangkak, ada orang berjalan, ada yang harwalah merangkak. Di bawah ni, daripada neraka ni akan ada kalalib. Kalalib ni maksudnya cangkuk. Dia naik macam tu. Dia akan tarik orang masuk neraka. Kalau anda tak kena, selamat. Kalau yang berlalu pantas seperti kilat, mana sempat nak sambar? Kalalib ni. Jadi, mizan tu, ada orang yang timbangan amal dia banyak, timbalan amal yang baik banyak, yang jahat sikit. Masa tu, tak boleh masuk, tak boleh lalu lagi sirat ni. Dia akan ada perbicaraan lagi. Ada tak siapa-siapa dalam dunia ni, dalam yang siapa yang kamu kenal ni, yang nak tuntut daripada dia? Masa tu yang sebut al-muflis. Nabi tanya, mana al-muflis? Siapa yang muflis? Kamu faham siapa yang muflis? Muflis ni bankrupt. Apa maksud bankrupt? Orang yang hutang dia lebih banyak daripada harta dia. Harta dia ada RM10, hutang RM1,000. Bankrupt dah tu. Banyak bayar hutang tak? Bankrupt, di ijtihad dia bankrupt. Muflis, sahabat-sahabat kata, Nabi tanya, siapakah muflis? Kamu faham siapa dia orang muflis? Muflis, al-muflisu fina man la dirham wala dinar, man la dinar wala dirham lahu. Orang yang tidak ada dinar, tidak ada dirham. Muflis. Nabi kata, orang yang muflis itu di akhirat, dia datang dengan timbunan amal yang banyak. Tapi di dunia dulu, qad daraba hadha wa qad syatama hadha wa qad safaka dama hadha. Dia pernah dulu mengutuk orang ni, dia pernah mengata orang ni, dia pernah pukul orang ni, wa qad daraba hadha wa qad, dia pernah menumpah darah orang ni, dia bunuh orang ni. Semua dituntut. Orang ni datang, ya Allah, dulu dia pernah tampak saya. Okey, balas balik. Balas balik macam mana? Ambil amalan pahala ni bagi dia. Orang ni pula main, dulu dia pernah mengata saya. Okey, ambil pahala bagi kang sikit. Boleh. Settle. Nak settle dengan pahala. Settle semua sampai pahala habis. Pahala habis, orang beratuk lah. Orang beratuk nak ambil amalan, nak tuntut balik apa yang dia buat dulu kat dunia. Ni habis. Semua amalan pahala habis. Tinggal dosa. Takkan nak bagi dosa kat orang.
Yang beratus panjang lagi. Ya Allah, dulu dia pernah buat macam ni kat saya. Allah nak bagi pahala habis. Macam mana cara settle? Ambil dosa orang tu, letak kat sini. Datang lagi. Apa kena dulu dia buat sekarang dia ambil benda saya tak bagi balik. Okey, letak sini. Dosa, 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 dosa. Sampai berat lagi dosa dia. Last sekali yang tadi sepatutnya masuk syurga, patut masuk neraka. Itu disebut orang yang muflis. Berlaku di bila? Mizan. Yang kesembilan sirat. Sirat tu kalau siapa yang lepas, dia lah orang yang selamat. Kalau tak lepas, dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Wallahu a'lam.